memudahkan pengurusan keselamatan maklumat. Misi bersama agar data terpelihara. Ketersediaan maklumat kami pastikan hanya untuk pengguna yang mendapat kelulusan. Availability ensured for the right hands. Access granted only. Wah, hari ni start pula. Pukul 3 pagi tadi dah start dah. Pula start dah. Tak payah tengok. Jaga diri ni. Jangan kita tengah kerja ni. Jangan. Wan. Bola juga. Hotel aku pun cerita. Alamak, jap cek email jap. Belah, ini yang tak best ni. Aduh, tak reply lagi lah email. Macam mana? Kang lambat pula dah ni. Okey, macam ni. Kalau nak senang, kau WhatsApp ni. Orang hotel tu. Okey. Cepat sikit ni urusan ni nanti. Boleh. Cuba sekarang. Oi, aduh. Mati. Pun. Kejam. Pula. Aku pun ni. Bateri tak pernah ada juga ni. Cah. Cah Cah. Iman, Ya. jangan guna 3 soket tu bahaya. Apa? Dah biasa lah, boleh. Nak tak kau lah gil kau ni. Kecoh lah. Yalah Zulu, kita dah biasa buat tu. Tak ada aku pun selama ni. Relax dah. Okey. Perempuan biasalah. Biasa tu. Pagi. Bro, macam mana game semalam? Oh cantik, boleh menang. Boleh menang. Kata gaya tu. Apa ada ni? Oh cantik. Kena. Man. Jadi aku dengar macam bunyi karen ni kat situ. Kat Cuba mana pergi situ? tengok. Dekat tu lah, depan ni. Wayar semua tu, baik kau pergi tengok. Biar je lah. Sekejap pergi tengok, aku tak sedar hati ni. Busy ni. Jangan. Jangan. Pergi cek. Tak ada apa ni. Weh, apa kejadiannya ni? Kejadiannya ni weh. Kan? Dah kata bikin. Lain kali buat macam ni. Penggunaan 3-way plug secara berlebihan untuk menyambung peralatan seperti komputer, pencetak dan kipas secara serentak boleh mengundang bahaya besar seperti litar pintas, renjatan elektrik atau kebakaran. Ikuti 3 cara keselamatan ini untuk melindungi pejabat anda. 1. Agihkan penggunaan peralatan. Jangan himpunkan semua peralatan elektrik berkuasa tinggi pada satu punca kuasa sahaja. Kenali beban peralatan. Komputer dan pencetak, terutamanya pencetak laser, memerlukan tenaga yang besar dan stabil. Cari soket lain. Jika soket di meja anda sudah penuh, alihkan peralatan sekunder seperti pengecas telefon ke soket dinding berhampiran yang masih kosong. 2. Lakukan pemeriksaan berkala pada wayar dan soket. Langkah pencegahan bermula daripada ketelitian kita sendiri sebelum sebarang insiden buruk berlaku. Sentuh dan rasa. Sentuh adapter atau kepala plug sekali-sekala. Jika terasa terlalu panas, segera matikan suis kerana itu adalah tanda beban lampau. Periksa keadaan fizikal. Pastikan tiada wayar yang terkelupas, longgar atau mempunyai tanda-tanda hitam atau kesan terbakar pada soket dinding. Jika ada, jangan gunakannya langsung. 3. Amalkan tabiat tutup dan cabut selepas waktu pejabat. Jangan biarkan plug sentiasa terpasang tanpa pengawasan, terutamanya apabila pejabat sudah kosong. Matikan suis utama. Sebelum pulang, pastikan semua suis soket dimatikan. Cabut pengecas. Pengecas telefon atau komputer riba yang dibiarkan terpasang pada soket walaupun tidak digunakan masih boleh menghasilkan haba secara perlahan dan berisiko mencetuskan bahaya. Faham? Faham. Tak apalah. Kita orang minta maaf.
Itulah sebab tak dengar cakap. Inilah jadi ni kita. Peringatan. 1. Jangan membebankan satu sumber elektrik. Menggunakan terlalu banyak peralatan elektrik pada satu wall socket atau 3 way plug boleh menyebabkan beban berlebihan. Seterusnya, meningkatkan risiko pemanasan melampau, kerosakan peralatan dan kebakaran. 2. Keselamatan elektrik adalah tanggungjawab semua. Jangan mengambil mudah penggunaan adapter atau sambungan elektrik. Sentiasa periksa keadaan peralatan dan laporkan sebarang kerosakan kepada pihak yang bertanggungjawab bagi mengelakkan kemalangan. 3. Kemalangan elektrik boleh berlaku tanpa amaran. Ramai menganggap penggunaan 3 way plug secara berlebihan tidak mendatangkan masalah kerana tiada kejadian berlaku sebelum ini. Namun, kejutan elektrik, kerosakan peralatan atau insiden yang lebih serius boleh berlaku pada bila-bila masa tanpa sebarang tanda awal.